Mari lihat dan dengar. Sulalatul Salatin, hubungan Muhibah Melaka, Sulawesi. Pernah tak terfikir, dalam dunia yang penuh dengan kerajaan yang saling bersaing, macam mana agaknya kita nak tukar musuh menjadi kawan? Itulah persoalan utama dalam satu misi diplomatik yang sangat menarik dari abad ke-15 yang akan kita selami hari ini, terus dari catatan sejarah lama. Okey, jom kita mulakan dengan nasihat yang cukup bijak ni. Kata-kata dari Bendahara Paduka Raja kepada Sultan Melaka ni, ini bukan sekadar kata-kata hikmat biasa tau. Inilah asas strategi yang memulakan keseluruhan cerita kita. Ia mengingatkan kita yang dalam politik dan juga dalam hidup, membina jembatan tu selalunya jauh lebih baik daripada membina tembok, kan? Jadi, siapa pemimpin di sebalik visi hebat ni? Orangnya tak lain tak bukan Sultan Mansur Shah dari Melaka. Baginda ni bukan jenis pemerintah yang bertindak terburu-buru. Baginda seorang yang berfikiran jauh dan sedang mempertimbangkan untuk menjalinkan hubungan dengan sebuah kerajaan yang jauh di seberang laut, iaitu Makassar. Cuba perhatikan cara Baginda mulakan langkah ni. Baginda tak terus keluarkan perintah. Sebaliknya, Baginda bertanya, apa nasihatmu, baik atau buruk? Ini menunjukkan yang tindakan ni bukan main redah je, tapi satu langkah diplomatik yang dah diperhitungkan dengan teliti. Semuanya bermula dengan meminta pandangan daripada penasihat yang paling dipercayai. Ini semua pasal strategi, bukan nasib. Baik, bila nasihat dah diterima dan keputusan pun dah dibuat, fasa seterusnya pun bermula, iaitu persiapan yang rapi. Nak hantar utusan ke negeri orang ni bukan perkara kecil ya. Ia perlukan perancangan yang sangat teliti dan penuh dengan adat istiadat. Jadi prosesnya memang sangat teratur. Mula-mula sekali, ada titah rasmi daripada Sultan. Lepas tu, surat persahabatan pun ditulis dengan cermat. Kemudian, utusan yang paling layak dan bijak dipilih. Dan akhir sekali, satu upacara keberangkatan yang gilang gemilang diadakan. Setiap langkah ni direka untuk menunjukkan betapa serius dan hormatnya Melaka terhadap misi ni. Dan perarakan ni betul-betul menunjukkan betapa pentingnya misi ni. Cuba bayangkan suasananya. Bunyi gendang, serunai dan nafiri bergema di udara. Ada dua payung diraja, satu putih dan satu kuning sebagai lambang kedaulatan. Dan yang paling penting, dua orang utusan yang disegani, Seri Bijak Pikrama dan Tun Sura Diraja yang membawa harapan sebuah kerajaan. Ini bukan sekadar nak hantar surat, ini satu pertunjukan kehormatan. Okey, sekarang jom kita rentasi lautan. Selepas berhari-hari berlayar, para utusan pun semakin hampir dengan Makassar. Persoalannya, macam mana agaknya mereka akan disambut? Adakah niat baik Melaka ni akan dibalas baik juga? Pelayaran tu memang panjang, tapi akhirnya sampailah mereka di pelabuhan Makassar. Dan seperti yang dijangka, berita kedatangan mereka ni tersebar dengan cepat. Sampailah ke telinga pemerintah tempatan, Raja Goa. Detik penentuan dah semakin hampir. Apa yang menarik, bila utusan Melaka ni masuk ke balai penghadapan, Dewan tu bukan kosong tau. Mereka disambut oleh seluruh istana Makassar. Penuh dengan para bangsawan yang dikenali sebagai kraeng-kraeng dan juga pahlawan-pahlawan yang gagah. Suasananya mesti sangat mengagumkan dan mungkin sedikit mengerunkan. Tapi, apa-apa rasa risau tu terus hilang. Raja Goa memilih untuk membalas isyarat Melaka dengan penghormatan yang paling tinggi. Surat itu disambut dengan segala adat istiadat yang selayaknya untuk seorang raja yang agung. Nah, ini dah jadi tanda positif pertama yang sangat jelas. Jadi, apa sebenarnya isi kandungan surat tu? Semuanya boleh dirumuskan dengan satu perkataan, muhibah. Inilah konsep utamanya. Misi ni bukan pasal perdagangan atau pakatan tentera. Ia adalah tentang niat baik, setia kawan dan persahabatan yang tulus. Itulah intipati misi ni. Dan macam mana reaksi Raja Goa bila dengar mesej muhibah ni? Catatan sejarah memberitahu kita dengan jelas Baginda terlalu sukacita. Bukan sekadar suka tapi sangat-sangat gembira. Kegembiraan Baginda menunjukkan yang hasrat Melaka untuk bersahabat bukan saja diterima, malah amat dialu-alukan. Misi dah berjaya mencapai matlamat pertamanya. Surat dah pun disampaikan, sekarang tibalah masanya untuk bahagian yang paling penting dalam mana-mana misi diplomatik, perbualan bersemuka. Di sinilah hubungan sebenar mula terjalin. Raja Goa yang mulakan perbualan. Cuba perhatikan pilihan perkataan Baginda. Baginda panggil Sultan Melaka, saudaraku, satu tanda mesra serta-merta. Soalan Baginda pun terus terang dan jujur. Sultan sihat ke? Dan apa sebenarnya hajat menghantar utusan ke sini?
Jawapan Seri Bijapikrama ni memang satu contoh diplomasi yang hebat. Dengan tenang dan jelas, beliau menjawab, "Tuanku tak mahukan apa-apa, sekadar hendak menjalin persahabatan yang ikhlas. Tak ada agenda tersembunyi, tak ada sebarang permintaan. Cuma satu hasrat untuk muafakat, untuk bersetuju menjadi sahabat." Dan ada satu perincian kecil tapi sangat penting yang kita tak boleh terlepas pandang. Bila utusan tu menjawab, beliau menggunakan gelaran kering. Ini bukan perkataan biasa. Ini menunjukkan yang beliau dah buat homework, faham budaya tempatan dan secara aktif menunjukkan rasa hormat. Dalam dunia diplomasi, langkah-langkah kecil macam inilah yang membina kepercayaan. Dan inilah dia detik kejayaannya. Raja Goa membalas dengan penuh semangat. "Aku pun mahukan perkara yang sama. Aku pun ingin berdamai dan bersahabat dengan saudaraku, Raja Melaka." Pada saat inilah, persahabatan antara dua kerajaan agung ini telah termederai secara rasmi. Cakap setuju tu satu perkara, tapi persahabatan sejati ni dibuktikan melalui perbuatan. Jadi jom kita lihat macam mana perjanjian lisan ni bertukar menjadi satu hubungan yang betul-betul kukuh. Ini adalah bukti-bukti nyata persahabatan yang baru terjalin. Ia bukan sekadar satu pertemuan. Para utusan ni diraikan dalam jamuan berkali-kali. Mereka sentiasa berbual dan bertukar fikiran dengan raja sendiri. Malah, raja siap hantar hadiah kecil-kecilan seperti buah-buahan dan makanan istimewa ke kapal mereka. Setiap tindakan ni mengukuhkan lagi ikatan muhibah. Tapi setiap permulaan pasti ada pengakhirannya. Realiti alam, iaitu perubahan angin monsun, menjadi isyarat bahawa sudah tiba masanya untuk para utusan memulakan pelayaran pulang ke Melaka. Misi mereka di Makassar akan berakhir tak lama lagi. Dan inilah cara ia berakhir. Dalam pertemuan terakhir mereka, Raja Goa mengajukan satu soalan yang sangat sempurna. Baginda bukan sekadar ucapkan selamat jalan. Baginda bertanya, "Apa agaknya kegemaran saudaraku Raja Melaka supaya aku boleh tolong carikan untuknya?" Ini dah bukan lagi pasal politik. Ini adalah isyarat persahabatan peribadi yang tulen yang memandang ke arah masa depan. Dan ia meninggalkan kita dengan satu persoalan. Dalam dunia moden kita hari ini, adakah kita masih mengingati seni membina persahabatan yang mudah tetapi sangat mendalam ini?